Okey, kita dah sampai ke lokasi yang pertama, namanya Ceruk Dago. Sini aku nak tinggalkan seorang dulu. Aku rasa aku nak tarik Dira dulu. Jom. Yo guys, how are you? Morning, morning, morning. Dira Abu Zahar, you're up. Erlin San will be in the car. Oh my god. Come. Bye. Nak bawa ke? Apa tu? Tinggal Okay, jom. Be careful your head. Okay, one more step. Okay, ke depan. Thank you, Dira. Asal tiba-tiba panas. Okay. Mana ni? Dira Abu Zahar. Apa khabar? Baik. Belakang sikit. Belakang sikit. Okay. Ya, di situ. Okay. Macam mana perasaan? Nervous lah. Nervous lah? Okay, saya nak tanya, awak bawa apa hari ni? Saya ada pasport. Pasport? Tak adalah. Nah, kita tengok awak ada apa. Tak ada apa lah, just phone and bags and bags dan phone dan semuanya. That's it. Spek mata awak mana? Dalam tu kot. Awak dah bun ya? Yes. Okey, jadi kita keluarkan spek mata awak bagi awak. Yes. Ini dia, benda lain ada? Duit atau wang ringgit atau rupiah? Rupiah tak ada, ringgit. Wang ringgit di mana? Lain daripada dalam beg? Dalam wallet je. Lain awak tak ada? Tak boleh main tipu? Betul, saya tak check, saya percaya pada awak. Betul, tak ada. Tak ada, betul? Ada lah. Okey, kita akan ke lokasi. Saya akan bawa awak, okey? Boleh? Oh, bukan kat sini lagi? Bukan kat sini lagi, awak sabar, awak kena menanti, okey? Kita akan ke lokasi. Lepas anak-anak ini berlari. Puntun semua. Yuk. Awak ni ambil. Kalau ada apa-apa bagi tahu di depan. Sabar dia. Okey. Untuk keselamatan awak, awak kena percaya pada saya, boleh? Pernah naik motor tak? Pernah. Okey, pernah naik motor tutup mata tak? Tak pernah. Okey, kali ni will be your first time. Safety will be our main concern, so you shall listen to my instructions. Okey, Dira, ke depan. Depan. Okey, ini motornya. Mana? Ni. Okey. Naik. Naik. Lah. Boleh? Okey. Boleh? Tempat kaki. Okey. Dapat. Are you clear? Tempat kaki. Lagi sebelah. Betul ke ni? Betul lah, di situ. Okey. Jadi apa lah aku buat ni? Kau? Nak minta Mana tak? Charlie? Kau nak pergi tak belakang? Nak pergi minta satu motor? Jalan je, mari. Okey. Pelan-pelan, John. Okey, ayo.
5. Roger, kita disclaimer. Oh, Saya beli air. awak awak di mana? Tak tahu apa macam apa ni. Macam air, sungai ke apa? Ya, apa? Tak tahulah sungai ke. Saya nampak sesuatu yang saya harus ambil lagi. Jam tangan awak pula. Alamak, tak boleh ke? Tak boleh. Sis. Tapi jangan risau. Saya akan bagi awak pakai cermin mata awak. Okay, Itu janji saya. Saya nak tutup benda ni. Tak apalah, saya pegang saja. Okay, jam tu pegang elok-elok. Oh, nak minta sedekah ke apa tu? Tak, saya nak persipit mata saya je. Okey, Dira Hamzah. Jom. Terima kasih. Oh, sabar. Sabar. Kau tengok Kau tengok Selalunya dalam sesat ni. Apa ni? Dia terdiam. Okay, Rudy, close and tight. Lepas tu wide Okay. Tengok kita tengok perbezaan ni Selalunya semua hati-hati dalam sesat, bila dimutakan matanya, dia tak berjalan. Tangan dia tegak je. Kalau Dira Abu Zahar, tangan dia macam depan macam tu. Tengok pelakon hebat kita. Mana ni? Okey, teruskan saja. Okey, jalan ke depan. Jalan ke depan. Itu dia. Dira Abu Zahar, kita sudah sampai. Yeay. Hampir. Teruskan. Wow, itu shot terbaik tu. Kenapa bagian dapat basuh? Kenapa bagian depan palsu pun tuntas. Nanti ini orang usaha dibantu ya. Biarkan dia seorang sahaja. Okey, Dira Abu Zahar. Okey, tunggu situ. Depan. Jangan tunggu dekat awak straight ya. Sabar. Bagi tahu. Hold. Of course saya akan bagi tahu. Hold tu awak ke depan. Okey. Turun okey. Okey, begitu. Yeah, good girl. Okey, lagi satu. Okey, yang ni saya rasa awak turun macam tadi, saya pegang awak dari belakang. Okey, duduk. Turun. Yeah, Dira. Go, Dira. Okey, hold. Sabar di situ. Oh. Okey. Sabar. Okey, I'm good. Thank you. Okey, ke depan. Okey. Ke bawah, duduk. Duduk. Okey. Tunggu ya. Awak tunggu situ. Tunggu. Tak, kaki ke depan. Okey, hold situ. Move. There you go. Okay, you hold there, Dira. Kau rasa aku buat apa ni? Okay, Dira. Your foot both ke depan. Saya pegang. Okay, duduk. Ke depan. Lagi. Okay, this is your step. Give me your hand. Go. Okay. Come here. Come here. 1, 2, 3. Go. Right. Dira, dalam sesat. Dira. Come. Okay, batu bata dia naik turun Dira, dalam sesat, lokasi awak yang paling cantik saya pilih. Come. Tapi janganlah yang paling susah. Ke depan. Depan lagi. Jaga ya, licin. Block. Terusly block. Ke depan. Ya, hati-hati. Ke depan sikit. Lagi satu rekod. Okey, situ. Okey. Sekarang ni awak boleh duduk. Oh, patut. Okey. Betul ke? Wow! Dira, kita dah sampai ke lokasi. Akhirnya, tanpa membuang masa, saya akan terus ceritakan rule awak dalam sesat. Baik. Okey, apa yang awak perlu tahu? Pertama sekali, Charlie B. Charlie tu adalah kawan baik awak. Dia merupakan tanggungjawab dan responsibility awak. Okey, clear? Mana dia? Dia akan bagi awak clue, faham? Baik. Yang kedua, kita tahu kita tengah syuting. Jadi tolong kalau orang tanya awak syuting apa, awak kena cakap, tak, saya tak syuting, awak tak boleh buat apa-apa. Baik. Kalau awak mengaku, penalty. Baik. Ketiga pula, dan termasuk juga awak tak boleh mengaku diri awak sebagai seorang selebriti. Okey. Okey, awak dah tahu barang-barang awak dah tak ada. Jadi kalau awak
jumpa apa-apa sebagai task ke apa, awak harus tunjuk benda itu kepada lensa kamera. Baik. Kalau tak, ianya tidak akan diambil kira. Faham? Baik, faham. Okey, seterusnya. Awak tak boleh menipu, awak tak boleh mencuri, awak tak boleh meminjam duit, pakai semua laman-laman sosial atau internet dan buat benda-benda yang tak senonoh. Are we clear? Clear. Okey, kalau awak nampak terserempak dengan orang Malaysia, awak pasti, ataupun kalau awak tak kenal pasti, ianya akan dipastikan oleh Charlie itu kita. Awak tak boleh minta tolong daripada dia. Awak kena kata, sorry, awak tak boleh tolong saya, bye-bye. Faham? Faham. Okey. Itu sahaja rule dalam sesat. Baik. Sekarang ni, masa awak akan bermula bila awak dengar bunyi horn. Tapi saya bertanya orang keliling kan? Boleh. Baik. Masa awak akan bermula bila awak dengar bunyi, On. bila awak dengar bunyi horn, barulah awak boleh buka tutup mata awak. Faham? Baik. Bila awak buka tutup mata awak, barulah time awak bermula. Okey. Mana tasnya? Sabar, Charlie tu akan bagi awak. Okey. Okey? Masa awak akan bermula bila awak dengar bunyi horn dan terus awak buka tutup mata. Okey. Saya advise awak untuk keselamatan awak, tolong buka penutup mata dulu sebelum bergerak ke mana-mana. Okey. Are we clear? Clear. Are we very clear? Clear. Charlie tu akan bagi awak clue. Okey, mata saya dah lupa. Oh, Saya tak boleh gerak. sorry ya. Okey. Okay, my promise, janji saya takkan saya tak tepat. Baiklah. Okay, Thank you. are you ready dia? Yes. Awak akan bermula bila awak dengar bunyi. On. Sebelum itu awak tak akan berbuat apa? Apa? Bagus, Dira. Yeah. Tunggu saja masanya dan tunggu bunyi horn bermula. Faham? Okay. Dira, Yeah. you're in sesat. Why am I in sesat? Tak ada. Dira, Okay. are you ready? Yes. Dira, are you ready? Yes, I'm ready. Dira Abu Zaha, Yes, welcome to Sesat. Oh, yeah. Okay. Ha? Okay. Okay. Tak sabar nak tengok tempat yang paling cantik ni. Itu Dira Abu Zaha. Lokasi ini Ceruk Dago yang paling cantik dalam sesat yang kita ada. Dia boleh buat kita dalam sesat. Saya tahu dia takut tapi sangat menarik. Saya sangat enjoy, suara saya dah hilang. Saya nak tengok. Ini sesat.